Okey, bismillahirrahmanirrahim. Petang ni kita bersama dengan Ustaz Alim. Kita tahu beliau mempunyai satu kepakaran yang unik, bukan biasa-biasa di Malaysia ni. Jadi mungkin hari ini kita dapat berkongsi dengan Ustaz Alim apa yang nak dikongsikan kepada masyarakat umum, sebab beliau ada satu task, satu orang cakap satu matlamat, iaitu untuk menyediakan sebuah Al-Quran Ustaz, sebuah Al-Quran tapi dalam bentuk yang keunikan lain. Ini yang surprise-nya. Mungkin Ustaz boleh cerita apa yang membezakan penyediaan Al-Quran yang Ustaz nak buat ni dengan yang lain-lain, inovasi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya orang akan membuat kajian dulu. Dapatan daripada kajian tu baru orang mulakan sesuatu. Tapi Allah bagi kelebihan pada air Zam-Zam ni, saya dapat rasa sesuatu. Tanpa buat apa-apa kajian, bismillah aja. Daripada situlah 10 tahun dulu yang menggunakan Zam-Zam ni, satu demi satu kejayaan lah. Macam contohnya karya tu siapa yang beli, sampai ke pemimpin negara contohnya kan. Dan teknik yang saya nak sampaikan ni adalah boleh dikatakan mudah dan simple, orang boleh faham, tapi dia memerlukan satu fokus yang tinggi dan disiplin yang cukup ketat lah untuk pastikan dia berjaya, khususnya dalam penulisan Al-Quran ni. Maksud Ustaz ni dalam pengkaryaan Ustaz dalam penulisan Al-Quran ni menggunakan air Zam-Zam. Macam mana tu Ustaz? Ustaz boleh terangkan sikit penggunaan air Zam-Zam dengan Al-Quran? Color yang kita pakai ni hampir sama. Saya sebut kalau kita boleh bayangkan macam ubat gigi. So kita campur color tu dengan air Zam-Zam. Tapi dia ada berbagai lapisan dan berbagai teknik lah. Apa jua color yang kita gunakan, semuanya akan guna air Zam-Zam. Okey, untuk menyediakan sebuah Quran ni, maknanya Ustaz sendiri yang akan menyediakan? Ataupun ada dibantu ke macam mana? Berbantu sekadar isteri, mungkin ada sahabat, 3 orang lah. Penulisan? Penulisan sepenuhnya 3 orang ni lah. 3 orang termasuk daripada penulisan, untuk colouring hanya 3 orang saja. 3 orang saja. Sebab teknik ni tak ramai, walaupun pakar-pakar mengiktiraf, tapi untuk macam saya sebut tadi, kita buat demo tadi kan, nak duduk macam tu bukan satu benda yang mudah lah. Maknanya mungkin penyediaan Al-Quran ni, sebuah Al-Quran ni satu yang orang cakap mencabar Ustaz, sebab betul Ustaz tadi fokus kan, penelitian dia macam mana keadaan ketika kita menulis Betul. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh sharekan sedikit cabaran dia semasa menyediakan tulis-tulisan ni, tulis ayat Al-Quran ni. Kalau nak jawab dalam istilah yang lebih tepat, istilah cabaran ni memang ada dari segi masa. Sebab satu muka surat akan ambil masa 1 hari lebih. Dengan kita nak kekalkan wuduk sebagainya, memang bukanlah itu satu cabaran yang berat, tapi perlu diikuti. Cuma cabarannya sekarang ni kita lebih kepada dana dan sebagainya lah. Untuk dari segi peribadi, kita nak duduk, nak buat, menghasilkan tu tak ada masalah, insyaAllah. Okey, dengar tu cabaran Kita sambung sebentar lagi. InsyaAllah. Sambung lagi.